masa kita remaja, kita rasa pergerakan umur tu, bila lah nak SPM, bila nak besar, bila nak kerja kan. Betul. Kita macam rasa lambat sangat. Betul. Tapi bila dah sampai ke dewasa, dia cepat betul lah ya. Betul. Oh, tak tahu dah 40. Dia macam tu lah. Hidup bila kita berkehendakkan sesuatu, kita akan nampak macam lambat. Tapi bila kita dah rasa benda tu, kita akan nampak, ush, cepat tu. Macam mana man? Hidup kalau berkehendakkan sesuatu. Kita berkehendakkan sesuatu, contoh macam dulu kan, kita nakkan kerja, masa kita belajar kita nak kerja kan. Tapi rasa macam lambat, betul tak? Sebab kita kena tempuhi benda tu untuk matlamat kita kerja. Tapi bila kita dah kerja, matlamat kita apa lagi apa yang pula? Lepas kerja? Apa pula kan? Matlamat kita untuk kehidupan lah. Tapi kehidupan ni dia sentiasa berjalan, kita akan rasa cepat. Tapi kalau anda kata matlamat contoh lah, kita dah kerja ni, matlamat kita nak bina rumah besar. Tu agak lambat lah sikit kalau anda kata ni kan. Anda dah sedia nak sambut Ramadan? Kalau belum dapatkan e-book ni, tulisan yang besar, mudah dibaca di handphone, bahasa yang mudah dan santai, cantik dan menarik. Nak dapatkan matlamat tu. Tapi kalau ikutkan realiti kehidupan, perjalanan kehidupan, kita akan rasa benda tu sekejap. Sebab tu kita rasa sekejap. Okey, jadi tips dia siapa yang nak buat rumah besar ke, jangan nak lah. Bukan jangan nak. Kena fikir, kena cakap kat diri. Kalau nak buat rumah matlamat, nak buat rumah besar, jangan tergesa-gesa. Itu je yang penting. Sebab lalui proses. Itu yang kita boleh, kalau ni kan dalam hidup, kita kena lalui proses. Contoh kalau kita nak berjaya pun sama lah. Ya. Memang sama, kita nak berjaya, kita memang kena lalui proses. Sebab kejayaan bukannya bergantung daripada kita punya usaha tak. Bukan usaha semata-mata lah. Tapi kalau kejayaan ni, kita bergantung kepada usaha dan macam mana kita melalui proses tersebut. Kalau anda kata, ada orang kata, aku dah usaha tapi kenapa aku tak berjaya? Disebabkan usaha, dia lalui usaha tapi dia tak lalui proses yang sebenar. Oh, beza Beza. Dia berusaha, contohlah dia nak dapatkan pekerjaan, satu pekerjaan tu. So dia berusaha, dia email, resume apa semua, dia mohon apa semua tu. Tapi dia bila company tu reject, dia frust. Dia frust, dia tak boleh terima dan dia dah give up. So benda tu tak tak menjalani proses yang betul lah. Kalau anda kata maksud proses yang betul tadi, anda kata company tadi tu dia reject. Bila company reject, dia terima rejection tu dan dia cuba untuk usaha lagi. Nampak? Penerimaan tu adalah sebenarnya proses.